Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya berada di Kelumpang Resort. Ini dekat entrance pintu masuk. Hari ini saya nak bawa kita nak tunjukkan chalet Majnun. Ini kaunter masuk, kaunter bayaran. Okey, ini padang padang pasir. Padang Sukaneka. Okey. Ini chalet Majnun. Di bawah saja, atas bukan. Sebelah Balkis, tapi Balkis ni pintu di bawah. Tapi bilik-biliknya di atas. Kita naik tangga. Sekejap, okey, jom kita tengok Majnun. Okey, saya dah di kawasan chalet Majnun . Kita masuk. Assalamualaikum. Okey, yang warna biru ni bilik air. Bilik air dia . Ada tab lagi tu. Tab dia mandi. Okey. Alright. Kat Majnun ni dia ada 2 bilik. Cuma bilik ni dia tak ada pintu . Tu bilik 1, tu bilik 2. Dia ada tangga sikit lah. Okey, sekejap kita cari lampu. Alright. Ini mana lampunya? Seperti air kita tengok. Okey. Kosong. Mana ya? Pula bilik ni. Okey, ini bilik. 2 single divan. Dia tak ada pintu, tirai je. Okey. Kon. Yang ini saya tak jumpa lah pula di mana. Ini kot. Okey. Ini queen 1. Kipas. Ruang tamu ada kon 1, kipas. Bilik ni ada tak? Bilik ni pun kipas saja. Okey. Alright. Depan Majnun ni padang . Okey lah. Lepak-lepak sini, santai-santai. Ada sinki. Okey, di balkon ni. Alright, jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.